Di sebuah kampung yang aman, tinggal sepasang suami isteri, Pak Pandey dan Mak Andey. Mereka hidup bahagia sehinggalah satu hari rasuah mula menjengah ke pintu rumah mereka. Aduhai Pak Pandey oi, rumah kita ni dah nak roboh. Tiang semua sengit. Alah Mak Andey, jangan risau. Dulu masa buat rumah ni, saya upah kontraktor yang murah dan cepat siap. Murah atau awak bagi rasuah tapi bahan semua cikai. Rasuah? Apa tu? Rasuah bermaksud penerimaan atau pemberian suapan seperti wang, hadiah atau perkhidmatan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan seseorang dalam urusan rasmi. Rasuah Mak Andey, cuma duit minyaknya sikit. Lagipun rumah ni siap 3 hari. Kerana ingin jalan pintas, rumah Pak Pandey musnah. Namun, dia masih belum belajar, masih mahu mencari jalan mudah. La 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 la. Aku nak kayu dan paku. Mudah. Kenapa jabatan ni goyang macam perahu? Pak Pandey, jangan lintas jambatan itu. Baru siap minggu lepas, tetapi dah nak runtuh. Macam mana boleh jadi macam ni? Ada orang bagi rasuah kepada kontraktor supaya guna bahan yang lebih murah. Duit lebihnya masuk poket sendirilah. Pak Pandey, sekarang macam mana kita nak ke bandar? Naik tikar terbang ke? Tak payah, saya ada idea. Kita naik sampan lah. Jambatan runtuh, amanah jatuh. Apabila rasuah jadi amalan, tiada yang selamat. Tidak manusia, tidak jambatan. Kenapa sampan ni tak gerak ke depan? Asyik berpusing je. Macam berpusing dengan nasib sendiri. Awak ni Pandey, masa awak belajar mendayung dulu, awak rasuah jurulatih untuk cepat lulus kan? Yelah, dulu saya tak belajar betul-betul. Asalkan ada sijil, jadilah. Awak ni Pak Pandey, jangan sampai SPRM ketuk pintu rumah kita. Alahai, siapa pula SPRM ni? SPRM singkatan bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau dikenali juga sebagai Malaysia Anti-Corruption Commission MACC, sebuah badan bebas bertanggungjawab menangani kes-kes rasuah di Malaysia. Badan ini telah ditubuhkan bertujuan mencegah, membasmi, mengesan jenayah rasuah serta kesalahan berkaitan dalam negara. Sekarang rasuah dapat pusing balik pada awak. Sampai pun dah pening. Betul juga Mak Andey, rasuah ni bukan tolong kita tapi merosakkan hidup kita. Rumah roboh, jabatan runtuh, sampai berpusing-pusing. Bagus Pak Pandey. Kalau semua orang jujur, kampung kita pun makmur. Rasuah bukan jalan pintas, tapi jalan gelap yang memusnahkan kepercayaan. Jujurlah dalam setiap kerja agar hidup sejahtera dan negara terpelihara.